Sekejap lah, Aunty. Aunty ni saya baru masuk. Aunty, susahlah ada bos macam ni. Hey, Jeep ni susah betul lah nak servis. Aunty cukup tak suka. Nanti Aunty bagi tahu kenapa. Tengok ni, macam mana Aunty nak letak minyak ni kalau Aunty tinggi macam ni je. Hari ni Aunty nak servis Jeep Wrangler Rubicon Unlimited. Mizan sini, Mizan buat. Aunty tak sampai. Aunty ni asyik-asyik panggil saya. Yang kali bawa tangga Aunty. Okay, first kita kena drain minyak. Kita drain minyak ikut bawah ni. Aunty boleh je sebab dia tinggi, ada ruang. Tapi saya kena buat. Mizan dah ke belum? Sekejap lah, Aunty. Aunty ni saya baru masuk, Aunty. Apa lama sangat? Reti ke tak reti? Alah, Aunty pun boleh buat bawah ni. Cuba Aunty buat pula. Tak nak lah. Aduh. Aunty nak tuang minyak je. Susahlah ada bos macam ni. Lepas drain minyak, dah boleh keluarkan oil filter lama dan pasang oil filter baru. Hai, Aunty takkan tak nak pasang kot. Saya je semua kena buat ni. Hai. Biarkan dia buat. Aunty lah. Settle lah. Saya drain minyak dengan tukar oil filter. Aunty, isi minyak lah. Aunty isi minyak? Awak tak nampak ke kereta ni rendah mana Aunty nak isi minyak sendiri? Sekejap, saya ukur. Aunty dah, tak ada alasan. Tak nak. Awak lah buat. Orang dah bagi kursi dia tak nak. Yelah, saya buat lah. So sekarang kita isi minyak lebih kurang 5 liter. Dan Aunty recommend pakai minyak Aunty Mija Auto Care sebab Aunty bagi warranty. Jadi mahal ke tak mahal? Minor service Jeep Wrangler ni. Harga dia RM700 je. Termasuk 30 point inspection, tukar minyak, oil filter dan transport ke rumah korang. Okey lah tu, harga macam servis dekat workshop. Dah lah harga minyak tengah naik ni. Jadi kalau korang nak servis 4x4 ke, kereta apa-apa je, dekat rumah, dekat office, Roger je, Mija Auto Care.